Hospital sedia ada HCJ yang beroperasi selama beberapa dekad lalu kini menanggung beban pesakit yang melebihi kapasiti. Macam mana rintihan ahli parlimen boleh bertukar jadi kelulusan projek mega dengan begitu pantas? Inilah hasil bila suara negeri dilobi terus ke pusat. Kerajaan yang besar termasuk Hospital Tuanku Jaafar 2 Seremban. Hasil desakan ini, PM Anwar terus umumkan HTJ2 dalam RMK 13 berserta 30 juta cash pendahuluan. Fast forward Julai 2026, Menteri Kesihatan Dr. Zul dah pun turun padang ke Bandar Anstek. Kenapa Bandar Anstek? Sebab hospital 500 katil ini disasarkan untuk serap 700,000 penduduk di koridor Malaysia Vision Valley. Jadi, tak perlulah semua orang bersesak turun ke Seremban lagi. Dan ini rahsia macam mana projek ini boleh jalan laju. Kerajaan tak buang masa beli tanah baru. Mereka buat tukar guna tanah 50 ekar milik Kementerian Pendidikan Tinggi. Kos jimat tapak dah ready. Bila kerajaan negeri dan pusat sehaluan, proses yang patut ambil masa bertahun jadi lebih mudah. Adakah HTJ2 ini penawar sebenar kesesakan hospital di Negeri Sembilan? Komen kat bawah.